171 orang melibatkan rakyat Malaysia dan 101 tu adalah orang Muslim. Mesti pelik macam mana dia orang boleh tepah. Sebab ni lah kita fight betul-betul isu Ni Elin hari tu. Ni Elin tu persoalkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Masa geng liberal ni dia kata hubungan Song Sang tu adalah hal peribadi, masa tu kita nampak dah bahaya dia. Dalam kes Ni Elin ni ada beberapa enactment yang berkaitan dengan perlakuan sejenis, yang mana dia boleh dibatalkan bila seksyen tu gugur, negeri hilang bidang kuasa. Mahkamah Syariah pun tak ada kuasa walaupun benda tu jelas berlaku. Masa ni lah dia orang ambil kesempatan. Sikit-sikit kuasa syariah dia sempitkan. Tengok macam hari ni, siapa polis tu kata bila tak ada mangsa, tak boleh nak sabit kes tu. Bila undang-undang kita longgar, budaya Song Sang pun akan naik lah. Kita pun nampak kes sekarang, hubungi Song Sang ni makin terbuka. Siap-siap dia ni makin berani. Lepas tu, tuk-tuk dengar pula kes tangkapan hok berjemaah ni. Lagi kita rasa sistem kita ni dah longgar. Sebab itulah PAS ni konsisten sangat mempertahankan hak Mahkamah Syariah, yang mana hari tu jadi isu sangat. Kata PAS ni tunggang agama, tunggang isu dan macam-macam lah. Kita kena mempertahankan undang-undang syariah dan kekalkan undang-undang sivil. Ingat, tolak budaya Song Sang, sama-sama kita jaga kita. Ingat, aing tak kecek kosong.